keluar dah kami daripada penginapan kami tadi dalam pukul 11 lebih lah. 11 lebih ni kira kalau kat Malaysia ni dalam pukul 6 lebih kurang 6 kat pukul 8 kan. Lebih kurang itulah 8 malam Malaysia. So kami akan tunggu masa untuk ke Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso. So untuk kita buat korban di sana lah. So untuk menghabiskan sisa sebab kami pukul 6 baru kena ada di airport. So ambil masa, ambil ruang ni untuk kita teroka Ogadugu. Saya sampai sekarang sebenarnya sebut terbalik-terbalik. Tak pandai lagi nak sebut. Masa dia orang ni susah sikit. Cuma tahniah pada Faris lah, dia suka belajar bahasa-bahasa ni. Paling tidak 2-3 words dia akan dapat dah. InsyaAllah doakan. Nanti kami akan share lagi. Boleh ikut jalanan kami insyaAllah ini, insyaAllah. Tuan-tuan tengok kat sini, sebab minyak mahal, kesan daripada perang yang berlaku di Iran ni. Jadi kebanyakannya kita tengok nanti motor banyak, dan juga ada elektrik motor pun ada kat sini. Sebab minyak sini 1 liter kalau tak silap $2 pula, $2 1 liter. Jadi makin lama makin naik. Jadi kebanyakannya tak mampu nak naik kereta. Jadi kebanyakannya tuan-tuan akan tengok nanti naik motor ramai dan motor elektrik pun juga sudah menjadi pilihan sekarang ni.